Kereta Jepun besar, selesa, luas. Yang ini kalau kau pakai keluarga, minyak jimat, boleh long distance. Paling penting kereta ni sesuai untuk pakai harian, okey? Nissan Almera 2018. Bulanan tak sampai 500 pun guys. Dalam 400 lebih kau boleh dapat dah full loan. Gaji 1,600. Boleh dapat pinjaman penuh. Okey, untuk kereta Nissan Almera ni saya jamin dia memang kereta-kereta yang sangat berbaloi kalau korang beli. Untuk kereta ni dia adalah daripada segmen B. Kereta yang sangat berbaloi kalau kau pakai untuk keluarga. Sebab apa? Kalau daripada kau beli kereta Saga, kereta Persona, Preve, kereta ni lagi best pakai untuk long distance guys. Untuk kereta Nissan memang harga dia cepat jatuh. Tapi kalau kau dah beli second hand tak ada masalah. Sebab memang second hand value market dah jatuh kan. So pasal tu dia murah. Bulanan 400 lebih kau boleh dapat dengan zero deposit, okay? Siapa yang bergaji 1,600 tak ada lesen memandu, boleh cuba dah buat full loan untuk kereta ni. Bonnet dia pun besar, that's why saya katakan kereta keluarga, okay? Boleh simpan macam-macam barang. Nak bawa keluarga berjalan long distance pun boleh, sangat-sangat sesuai, okay? Boleh tengok dia punya bawah tak ada langsung kesan-kesan accident, okay? Semua original daripada kilang. Okey, untuk enjin menggunakan enjin 1.5 liter. Boleh tengok makin kilang semua ada lagi. Masih cantik lagi. Okey, so jangan risau, saya jamin 100% bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Untuk enjin, untuk gearbox, untuk aircon saya bagi 3 tahun warranty. Siap bertulis, okey, ada hitam putih. So body kit semua dah ada. Tayar semua cantik, sport rim masih original lagi, bunga pun tebal, okey. So siapa yang berminat nak dapatkan info lebih berkenaan dengan kereta ni, PM dengan saya. So kalau kau nak cari kereta yang cantik, boleh contact dengan saya. Submission tak ada charge apa-apa, free. Penghantaran seluruh Semenanjung, warranty sehingga 3 tahun. Okay, so siapa yang nak mencari kereta terpakai, boleh cari saya Syahrin di MAF Auto. Calik guys. Assalamualaikum.